wabarakatuh. Alhamdulillah first day segera ini kami akan bermain game bola bola 26. Baik guys, kita dah settlekan seri satu sama ada seri. So kita akan check skill-nya. Satu sama seri. Selamanya pemain penipu pula. Aduh. Ada okay. Kita akan set dulu. Yang ini Team Megan. Kalau korang nak tahu kan kita dah just set dah. Yes, ini yang dia tengok ini dah ada lah. Iaitu keeper. Ada keeper Fernandes, iaitu Williams dan Abbas, Odwe dan Mazraoui. Iaitu Syabah Hidup, Peter dan Fernandes. Ada Syabah Fernandes, Ferguson dan Victor. Okay, kita dah settle bapak yang ini. So kita check dulu dalam training day. Training day. Okay, kita ke iklan dulu. Lepas tu kita ikan dulu. Okay, langsung je kita iklan. Let's go. Oh guys, kita dah training di settle. Ada terting high liter speed nombor 13, pass 9, shoot 50 dan rate 56, depth 80 dan pay 81. Guys, kita dah get dulu guys. So kita set babak yang ini kita dapatnya. Kita lawan Manchester United, lawan Madrid yang banget. Okay, kalau hari ni ada yang ke suku akhir. Suku akhir guys. So kita akan set lagi. Ini ya suku akhirnya guys. Ini lawan yang pertama Aston lawan London England, Battleford dan lawan London, Liverpool FC dan Bento, iaitu Manchester United dan Madrid apa benda dah. Kalah. Langsung aja kita naik. Okay, kita akan set je. Kita tengok adakah di captain dah sini. Ini adalah friend captain je lah. Ini sikit captain. Ini adalah captain ya guys. Okay, ni friend captain. Okay, kalau langsung kita menang, kita akan dapat ke separuh akhir. Let's go guys. Kita akan kalahkan mereka. Let's go. Okay, ini dia lawan pertama Manchester United lawan Manchester United. Dah sampai separuh ke suku akhir. Ini yang melawan dapat kenjangannya. Dan ini dia guys. Ya, untuk ada Manchester United ada Fernandes, Mazraoui, itu dah ini. Tak 3-4-1-1. Inilah. Ini perlawannya. Bola kepada Manchester United. Kepasingannya itu Fernandes. Odwe. Sikit lagi. Ya, Odwe dapatkan sepakan jangan. Tapi Rodri sepakkan dia tenangnya. Okay, ni dah untuk Mazraoui. Cuba teman ke depan ni. Sisa. Yes. Gol untuk 1-0 untuk Manchester United. Macam mana Zixer dapat jangan. Tapi 1-0. Dan ini dia Zixer dapat gol. Yang pertama adalah 1-0 untuk Zixer. Yo, Shabulding, itu pastikan dari Zixer. Ada lagi tidak kan? Ada lagi itu Hanson lagi sikit lagi. Masih ke tengah Fernandes. Opening quarter of an hour complete. Teams looking to establish control. Might be able to get in behind the defense. Pastikan di tempat Shabulding. Might be able to get in behind the defense. Ini dah Mazraoui. Pastikan Fernandes. Tutup wang dia terjaga. Kita tanya lagi. Alamak, pasung. Tidak. So okay dah. Saya tidur dah. Okay, main Shabulding. Mazraoui. Gagal. Saya macam ni. Tapi ini dah. Odwe. Gagal. Fernandes. Cek wang. Mazraoui.
Passing dari Rita, passing Akbas. Aduh. Sudah mati dah. Bahaya. Bahaya. Masa ada lagi. Sama. Tidak. Selamat. Akbas. Cuba Akbas passing ke teman. Ada Bashar Bahrudin. Alamak, Bahrudin. Okey, ini dia 1-0. Bahrudin yang kita shoot terbaik. Faison. Cuba Fernandez, Sixer. Faison, passing dengan Sixer dan sit lagi Bahrudin. Ada lagi ke? Ayo Zeta. Aduh. Fernandez. Cuba lagi seri. Faison. Ada lagi sit tidak. Aduh. Okey, sikit lagi. Sudah. Dah pun tamat. Rasa kita ada lagi ke babak yang ketiga. Let's go. Babak yang kedua yang terbaik. Bola kepada untuk Martinez. Untuk Fernandez yang akan menangkan. Ayo Fernandez. Itu. Okay. Mason. Untuk Fernandez. Mason. Itu. Ayo Fernandez. Fernandez. Soon. Ini dia Fernandez yang jalan terbaik. Guys lagi. Macam mana si orang terbaik. Dia pasnya shoot tiang gol. Yang sampai terbaik. Ya, supaya Rita dapat jangan dan Fernandez gol yang terbaik. Pada yang pertama untuk 2-0. Hanya Syarul Deng. So. Fernandez. Williams. Tolak. Kat sini. Ayo Hanson. Bas. Ada Hanson. Selamat. Sebaiklah. Ini sebaiklah aku ni. Semangat. Okey. Cuba arah ke tengah. InsyaAllah ke tengah lagi. Kemar lagi sekali lagi. Ada Fernandez. Aduh, sikit lagi. Sikit dapat dengan saya Bahrudin yang kedapatnya. Lagi. Alamak mati. Ambil sekian dia. Tak pasti pula. Ada lagi. Bahrudin. Guys, aku nak lupa guys. Aku kena ganti dulu lah guys. Aku nak ganti si mana dia ganti Fernandez. Fernandez. Kita gantikan iaitu Syahid Nazim akan ganti guys. Kita dapat lihat ni Williams. Fernandez. Cek uang pada Fernandez. Fernandez. Passingan Williams. Syahid. Betul. Alamak. Aduh, gigit lagi lah. Saya lagi happy lah kat ni. Yo, Williams. Yes, kita. Tak lagi. Masih ada Chamberlain. Aduh, jangan pas-passing jangan stop. Lagi, jangan semua. Morris. Williams. Ada Hanson. Cuba tinggi ke tengah. Itu. Kita cepat nak gantian. Masa lagi tinggal nak habis kan. 7. Speed terbaik. Passing. Aduh, gagal lagi. Passing dengan Fernandez. Passing dan tidak. Alah. Gagal lagi. Duel. Akbas. No. Habis sebelum. Dekat. What? Tidak. Saat match pula dah. Dah gol lah semua ni. Dah gol semua ni. Macam mana semua gol terbaik. Tetapi satu cross Tenki belum lagi tak kena lagi.
Macam mana sih macam ni? Sepak kan kena gol yang terhambas. Aduh. Kita dah dengar sama Majid dia yang dah dengar. Sengaja ganti dengan Akbas. Dan Bruno Fernandes ganti Fernandes. Dan tamat. Kita dapat ke separuh akhir. Separuh akhir yang terbaik. Kita akan masuk ke separuh akhir. Ini dia perlawanan yang terbaik. Kalau macam tu kita akan set kan. Dapat sisa Fernandes 2-1. Dan inilah hand kiri. Itu adalah yang ini adalah dan adalah hand kini. Okey, kini macam ni lah kan aku tak. Iklan. Aduh, ini tak iklan pula. Okey, ni lah going terbaik. Kita akan iklan dulu. Iklan yang get to. Let's go. Oh yes, kita dah dapatkan. So kita set dulu yang ni. Jadi dah dapat tertinggi Williams, dah dapat tertinggi Mazron. Dah tertinggi tak ada siapa dah. Okey. Kalau macam tu inilah 21 25. Okey, inilah kita ada separuh akhir keempat finals. Aston dan London English 25. Why? Aston kalah. Macam mana lah Aston kalah macam ni? Okey, ini lah Butterford dan 3-0. Liverpool dan Manchester 2-1. Manchester United dan Manchester 2-1. Alamak. Okay guys, kita nasi Anissa ni kacau nak buat video. Okay, ni dapat 2-1. Dan ini kita tengok. Ada kita dapat. Ini yang kita tengok. Guys, jadi bukan ni. Ini bukan guys. Okay, ini dia tepatnya 3 je. Baik, 1-3 lah guys. Kalau kita dapatkan ni, kita boleh menang. Kita akan lawan siapa lagi? Memang kita tak tahu lah. Oh, lawan Liverpool. Aduh, mati lah macam ni. Betul kan? Okay lah, itu sajalah video ni. So, kita korang semua, terima kasih semua. Subscribe lagi dah, 15 subscribe dah. So, kita dapat esok nanti kita akan sambung lagi. So, jumpa korang next episode.